Aku baru je dapatkan satu mainan yang sesuai untuk kanak-kanak berusia bawah 55 tahun. Ini adalah kereta kontrol yang lasak, yang mana korang boleh dapatkan dalam beg kuning kat bawah. Dia ada dua pesen. Yang pertama, dia boleh move sideways, dan yang kedua yang tak boleh move sideways. Yang aku ambil ni yang boleh move sideways. So dalam kotak ni apa yang korang akan dapat adalah kereta kontrol dan plastik ni, controller yang mana dia menggunakan bateri AA, 2 biji kat belakang ni, kabel pengecas bateri untuk kereta kontrol. So mula-mula kita pasang dulu bateri dekat dia punya controller. Button on off dekat belakang ni, bila kita tekan saja dia akan menyala kelip-kelip, menandakan dia sedang mencari signal. Kereta kontrol pula korang boleh tengok, nampak gagah, berseri, hebat je. Belakang ni ada tempat bateri dia. Bila korang buka, dia ada bagi satu bateri, yang mana korang kena cocokkan dahulu. Tekan saja button on untuk siap ada bunyi lah, bhai. Siap ada bunyi lah. Jom kita try. Oh, bunyi start tu yang mahal tu. Kita letak bawah. Ini tolak depan, ni ke belakang. Yang ni pula untuk ke kiri kanan, pusing-pusing macam tu. Sebabkan yang aku ambil ni boleh ke kanan ke kiri, jadi dia ada dua button tambahan kat sini. Yang ni untuk ke kiri, nampak tak? Dia bergerak ke kiri. Yang ni untuk bergerak ke kanan. Mantap. Yang ni ada bunyi horn. So kita tekan. Laju juga mantap lah. So guys, macam biasa, nak dapatkan kereta kontrol ni ada dalam beg kuning kat bawah, khas untuk kanak-kanak yang berusia bawah 55 tahun.